Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali ke channel Hisham Football Talk. Di sini Hisham di sini. Seperti biasa saya akan kemas kini perpindahan pemain terkini mengenai pasaran perpindahan pemain. Dan hari ini seperti biasa, banyak perkembangan untuk dikongsi dekat hampa semua mengenai pengurus pemain dan juga peluang pemain baru. Mari kita mulakan bersama-sama. Hari ini cukup sibuk dengan beberapa perkembangan yang sangat-sangat penting. Jadi mari kita ulas semuanya, memberikan lebih perincian dan juga pandangan. Dan yang first saya nak sentuh ialah Noah Lang akan bergerak dari Napoli ke Galatasaray. Yuran pinjaman adalah 2 juta dengan option beli 30 juta euro. Tetapi option tersebut tidak wajib sekiranya Galatasaray mahu membeli Noah Lang secara tetap dari Napoli pada musim panas. Gajinya akan menjadi 4 juta bersih setahun. Noah Lang kini telah pun berada di Istanbul untuk menyertai Galatasaray, menjalankan ujian perubatan, menjadikannya salah satu pemain yang sangat penting. Bahkan menjadi salah satu pemain yang sangat penting bagi klub gergasi Turki tersebut. Sementara itu, Lorenzo Luca akan meninggalkan Napoli untuk menyertai Nottingham Forest. Perjanjian secara pinjaman adalah sebanyak 1 juta euro dengan pakej total 35 hingga 40 juta euro jika beliau dibeli secara tetap. Option ini juga tidak wajib. Jadi tidak wajib untuk Noah Lang, tidak wajib juga untuk Lorenzo Luca. Perjanjian telah pun selesai dengan pemain dan Lorenzo Luca kini dalam perjalanan ke England untuk menyertai Nottingham Forest. Jadi kita mau mempunyai Noah Lang ke Turki menyertai Galatasaray dan Lorenzo Luca akan ke England menyertai Nottingham Forest. Napoli pula kini bersedia untuk menandatangani Giovanni, penyerang daripada Brazil, bermain untuk klub Verona, dan perkembangan lanjut akan diumumkan tidak lama lagi di akaun channel WhatsApp saya dan juga di akaun TikTok saya tidak lama lagi. Dan kita nak bercakap tentang pemain Brazil dan banyak cerita yang menarik mengenai pemain-pemain Brazil dan juga pengurus bakal menyambung kontrak di Brazil. First, saya nak sentuh pasal Casemiro, seorang pemain legenda untuk Real Madrid dan juga untuk Man United. Casemiro mengumumkan apa yang sudah menjadi spekulasi selama beberapa bulan, tetapi kini rasmi. Casemiro akan meninggalkan Man United pada akhir musim ini melalui perpindahan percuma kerana keputusan telah pun dibuat. Man United tidak akan mengaktifkan klausul di dalam kontrak beliau, iaitu mengaktifkan lanjutan kontrak selama setahun. Casemiro sudah mengetahui perkara ini sejak beberapa minggu, bulan yang lalu, tetapi beliau ingin mengumumkannya dengan jelas kepada peminat-peminat Man United dan juga rakan-rakan sepasukan United. Dan kini telah pun disahkan Casemiro akan meninggalkan United pada musim panas melalui perpindahan percuma, dan ia akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita saksikan kerana pastinya beberapa kelab sentiasa berminat dengan pemain legenda defensive midfield daripada Brazil, iaitu Casemiro, terutamanya dari Arab Saudi. Dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, beliau mempunyai beberapa peluang dan juga tawaran untuk ke Arab Saudi bersama kelab seperti Al-Ittihad, Al-Ahly dan juga banyak kelab lain. Dan namun begitu, beliau ingin kekal di Man United pada ketika itu dan ingin bersaing sepenuhnya untuk kelab dan membantu kelab. Beliau tidak akan meninggalkan United sekarang. Perminggian beliau hanya pada musim panas. Jadi Casemiro kekal fokus sepenuhnya dan memberi yang terbaik untuk United bagi musim ini. Beliau ingin menamatkan musim dengan prestasi terbaik sebelum memilih destinasi untuk beliau mengembang lagi karier beliau, sama ada ke Arab Saudi ataupun masih lagi kekal di Eropah ataupun mungkin ke Major League Soccer. Minat terhadap Casemiro seperti saya katakan amat-amat tinggi selepas kariernya yang cemerlang. Dan beliau adalah legenda. Beliau meninggalkan kelab dengan surat yang sangat-sangat indah untuk kesemua peminat-peminat United. Dan ia adalah satu kehilangan yang sangat besar untuk Man United dan juga peminat bola sepak Man United. Dan berita lain mengenai Brazil juga, iaitu pengurus pasukan kebangsaan Brazil, iaitu Carlo Ancelotti. Sejak tiba, beliau telah mengubah suasana dalam pasukan selepas beberapa tahun yang sangat sukar untuk pasukan Brazil. Dan Ancelotti dapat dilihat dalam bilik pesanan dari segi tacticals, pendekatan dengan pemain, cara beliau bekerja bersama pemain dan juga staff, serta generasi baru dan juga generasi lama. Semuanya berjalan dengan sangat lancar.
Persekutuan Bola Sepak Brazil kini telah akan menawarkan kontrak baru kepada Ancelotti sehingga Piala Dunia 2030. Rundingan sedang berada di dalam tahap akhir seperti dilaporkan. Persetujuan antara Ancelotti dan juga Persekutuan Brazil hampir selesai. Ancelotti dijangka akan menandatangani kontrak baru bersama pasukan Brazil sebelum Piala Dunia 2026. Dalam minggu-minggu akan datang, Ancelotti, peguamnya dan pihak-pihak terdekat akan menyelesaikan segala urusan dokumentasi untuk kontrak ini. Perjanjian ini menunjukkan satu keyakinan yang sangat penuh daripada pihak Persekutuan Brazil dan juga Ancelotti sendiri. Jadi, kita akan terus mengikuti perkembangan ini kerana kontrak baru sedang dipersiapkan untuk Ancelotti. Satu lagi cerita yang sangat menarik adalah Douglas Luiz, bekas pemain Aston Villa, bermain untuk Juventus, dan beliau dikaitkan akan dipinjamkan ke Chelsea dan beliau kini dipinjamkan ke Nottingham Forest. Ia adalah satu perjanjian pinjaman dengan option untuk dibeli yang boleh menjadi sangat wajib pada akhir musim jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, iaitu jumlah penampilan beliau bersama Nottingham Forest. Namun penampilan yang diperlukan tidak dipenuhi dan mungkin kerana pengurus Cyan Dash tidak melihat Douglas Luiz sebagai salah seorang pemain penting yang tidak boleh diganggu. Dan disebabkan itu, pihak ejen Douglas Luiz dan Juventus sedang mempertimbangkan perpindahan pinjaman baru pada jendela bulan Januari ini. Ia boleh dilakukan dengan cara keperluan semula pemain itu ke Juventus, menghentikan pinjaman yang sedia ada dan meminjamkan beliau ke kelab lain. Kini Chelsea cuba mengatur sesuatu untuk Douglas Luiz. Walaupun terdapat beberapa panggilan daripada bekas kelab beliau iaitu Aston Villa, situasinya masih lagi belum berkembang. Chelsea sudah membuat pendekatan untuk memahami situasi dan keadaan dan melihat jika perjanjian pinjaman ini boleh dilakukan tanpa kewajipan membeli, dan penting untuk dijelaskan, Chelsea tidak mahu sebarang obligation untuk membeli secara tetap, hanya sekadar perpindahan pinjaman dengan option beli, bukan wajib beli. Sebabnya adalah Chelsea mempunyai ramai pemain tengah seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Romo Lavia, Andre Santos dan Dario Usogo. Sebab apa Chelsea nak dapatkan Douglas Luiz? Sebab dua pemain ini iaitu Lavia dan Usogo mengalami kecederaan. Jadi Chelsea mahu menambah satu lagi pemain tengah untuk memberi squad deep untuk pasukan dan membantu Liam Rosenior, dan calonnya adalah Douglas Luiz, berpotensi menjadi pemain ini. Dan seperti hampa semua masih lagi ingat, Chelsea telah berminat sejak bulan Januari 2025, tetapi perjanjian ketika itu tidak dapat dilakukan dengan Juventus. Dan kini Chelsea kembali semula dan berminat dan sedang menghubungi ejen Douglas Luiz serta Juventus untuk melihat sama ada beliau boleh meninggalkan Nottingham Forest dan menyertai Chelsea secara pinjaman. Selepas berita mengenai perjanjian Casemiro, pastinya Kobbie Mainoo akan mendapat ruang dan juga minit permainan. Untuk Kobbie Mainoo, United masih berminat untuk memperbaharui kontrak beliau dengan terma baru, gaji berbeza. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, Kobbie Mainoo gembira dengan pengurus interim Man United iaitu Michael Carrick yang juga berpuas hati dengan prestasi Kobbie Mainoo, dan kini beliau mula mendapat minit permainan dan peluang bermain di dalam Premier League selepas memulakan musim dengan sifar minit permainan. Perbincangan kontrak baru dengan Kobbie dijangka akan diteruskan dan tetapi ia akan mengambil sedikit masa. United mahu menunjukkan keyakinan terhadap Kobbie Mainoo dan beliau lebih daripada gembira untuk kekal kerana kini beliau mendapat peluang bermain di United dan dapat mengembangkan prestasi beliau di bawah kendalian Michael Carrick. Jadi guys, kongsikan pendapat hampa mengenai semua cerita yang saya kongsikan ini, dari calon Ancelotti, Douglas Luiz, Moises Casemiro hingga Kobbie Mainoo dan Lorenzo Luca. Seperti biasa, jangan lupa like video ini, hidupkan lonceng notifikasi dan share video ini. Subscribe channel ini. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.